Manakala Safki Subhan pula baru menyambut ulang ke-18-nya pada 2 hari yang lalu. Fahmi di mana? Di sebelah tengah ataupun di sebelah kiri? Mahmud Gadar bersama-sama dengan kami ketika ini menjadi pemerhatian ke penonton saja. Okey, Subramaniam di sebelah kiri, Nazab. Pertukaran yang terpaksa dilakukan oleh Boyan Hodak ini. Ya, satu pertukaran yang mungkin tiada pilihan. Apapun Subra boleh bermain di setiap posisi. Pemain ini adalah pemain yang boleh diletakkan di mana-mana sahaja. Apapun sudah pasti beliau boleh menggalas tugas di sebelah kiri. Sepak bola dilakukan oleh pasukan Kelantan tuan rumah pada malam ini yang sedang memburu kemenangan di gelanggang sendiri. Rekod mereka di gelanggang sendiri pada musim ini agak baik dalam saingan liga terutamanya, kerana mereka telah berjaya mencatat 5 kemenangan dan 2 seri saja. Posisi bek kiri Nurul Azwan Roya disekat pergerakannya oleh Jumat Jantan. Satu lagi larian yang cukup bijak dilakukan oleh Nurul. Kerana kelebihan kepatan ini adalah satu cara yang baik ataupun menggunakan skill yang ada pada Nurul. Satu kepuasan bagi beliau. Dari Obina melakukan sepakan percuma yang tidak menjadi yang agak mudah untuk dikeluarkan oleh pertahanan Lion Swell sebentar tadi. Bahaya. Syakir masih lagi di bahagian tengah. Kedua jurulatih telah pun membuat satu pertukaran. Farid Syam di seberang sana. Farhan dan juga Matyo di bahagian hadapan. Bola dikeluarkan oleh Sabki. Farhan untuk permainan kepada Nurul Azwan Roya. Pemain Johor FC ini cukup lincah di sebelah tepi. Subra naik membantu. Syakir. Balik kepada Syakir Syari. Cubaan tepat. Balik kepada Nur Syarul Idlan. Farhan. Hebatan kaki kiri dari Farhan. Di celah-celah kaki pemain Lions 12. Seterusnya berjaya mendapatkan sepakan penjuru kepada mereka. Sepakan yang bakal diambil oleh Badi Radi di sebelah kiri. Iaitu di sebelah kanan. Pasukan Laiswa berjaya dikeluarkan. Tapi menjaga gol pasukan Laiswa itu dikasar ini tidak. Tackle yang keras dilakukan oleh Obina. Obina pula mengalami kecederaan. Apa pandangan anda, Nazab, tentang pertukaran di barisan pertahanan, terutamanya di centre back pada Kelantan? Mungkin pertukaran yang saya rasakan Boyan Hodak harus memasukkan Rizal kerana tidak ada pilihan ataupun di sideline untuk meletakkan ataupun menukar Zamri sudah tadi. Mungkin ia satu strategi yang cuba dilakukan oleh Boyan Hodak. Zamri juga di separuh masa yang pertama tidak banyak melakukan overlapping.
pasukan Kelantan. Yang banyak kita menyaksikan pergerakan secara solo dilakukan menerusi Syarul Idlan dan juga Nurul Azwan Roya. Oh, air diselamatkan. Permainan ditunjukkan oleh Nurul Azwan Roya. Tampanan yang tepat dapat dilakukannya. Saya tak sangka dia mampu untuk dapat melakukan tampanan seperti itu. Satu cross tapi kecewa. Tak mengecewakan. Indra Putra adalah seorang lagi pemain yang boleh menjadi senjata kepada Boyan Hodak. Ya, je mungkin Indra telah bermain dengan begitu banyak sekali perlawanan dan saya rasakan mungkin Indra akan dibawa masuk dalam 20 minit yang terakhir. Kurangnya mungkin boleh memberi nafas baru dalam corak serangan pasukan Kelantan. Lebih dahulu untuk memintas Syaril kali ini di sebelah kanan kuda. Dia suka nampaknya bermain berhampiran dengan bench pasukan Singapura. Baik Hakim. Farisham. Tak lepas Farisham. Obina dipersalahkan. Lions Tuan mengambil masa sendiri sebelum mereka melakukan sebarang tendangan ataupun gerakan. Jumaan jantan. Tinggi lambungannya dalam kawasan penalti. Chanturu. Di tengahnya adalah Badirati. Beberapa larian Chanturu sebenarnya menarik, Nazam, tapi ada kalanya terutamanya pada lewat separuh masa yang pertama tadi kita dah dapat lihat dia dah tak berapa pasti kepada siapa sepatutnya hantaran itu perlu dilakukannya. Ya, memang agak sedikit longgar corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan The Warriors. Apa yang saya nampak mungkin tidak ada pemain yang cuba memberikan ruang kepada Chanturu untuk melakukan hantaran. Kerana Chanturu pada saya sudah memberikan yang terbaik untuk pasukan. Larian-larian beliau juga, dan saya rasakan jika ada rakan yang memberikan ruang untuk beliau meluluskan diri sudah pasti ia baik untuk Chanturu. Farhan kali ini baik pergerakan dari Farhan. Jaya mendapatkan sepakan penjuru. Dalam pada itu untuk makluman anda, ATM sudah mengatasi MBJB dengan 3-1 setakat ini, manakala USM pula sedang mengatasi Pidar M31. Saim Dhabi juga selesa mengatasi Perlis dengan 2-0. Terengganu dan Perak masih terikat 1-1. Badirati dibiarkan saja oleh Safety. Beberapa sepakan penjuru yang dimiliki oleh pasukan Kelantan, tapi sayang tidak ada pemain-pemain Kelantan yang mencabar bola itu, Nazam. Itu yang dapat kita rumuskan tentang terlepasnya peluang menerusi sepakan penjuru ini. Ya, memang benar. Mereka punya sepakan penjuru itu peluang yang boleh menghasilkan gol, tetapi mungkin Badri harus melakukan target man, iaitu Obina, untuk melakukan sesuatu. Dan pada saya juga melakukan target terhadap Obina. Mungkin Obina boleh melakukan tandukan. Zalfami pun offside terlebih dahulu. Bila kali terakhir offside? Rasanya kurang sekali dalam permainan pada malam ini. Ya, apa yang saya nampak, ketelitian yang ditunjukkan oleh penyerang kedua-dua pasukan. Memang benar je. Saya nampak di separuh masa yang kedua ini
mereka tidak bermain seperti apa yang mereka telah tunjukkan di separuh masa. Tidak ada agensi, cuma mungkin mereka agak berhati-hati sedikit di separuh masa kedua, dan sudah pasti Singapura ingin mengekalkan. Pada saya mereka cuba mendapatkan satu mata di sini. Kalau mereka berjaya melakukan sesuatu, ia adalah satu bonus untuk pasukan. Mana juga, cantik larian ini dilakukan oleh Chanturu dalam kawasan penalti. Peluang masih lagi terbuka. Faris Sham sepatutnya boleh menolak ke belakang, cutback kepada Farhan. Tapi Chanturu lariannya bijak di sini kerana dia masuk ke dalam dan kemudiannya menggunakan kekuatan badan. Tepisan itu juga penting dari Khairul Nizam Jumaat. Satu larian yang pada saya cukup menakjubkan dilakukan oleh Chanturu. Lari daripada tepi masuk ke dalam, ia adalah satu larian yang cukup bijak. Dan pada saya hantaran tadi juga adalah cukup baik. Dan melepaskan tendangan dalam keadaan yang begitu sukar sekali. Pada saya Chanturu telah mainkan peranan cukup baik sekali pada malam ini. Ikut sejarahnya di antara Singapura dan juga Kelantan ini, menggunakan khidmat pemain-pemain berlatih dari seberang tambak itu bukanlah satu perkara yang asing. Majid Arif pernah jadi jurulatih di sini pada awal saingan semi pro. Robbie Darwish terus digantung ketika mewakili pasukan Kelantan bermain menentang pasukan Singapura di Stadium Kallang ketika itu. Jadi sebenarnya banyak sejarah lah yang membabitkan kedua-dua pasukan ini sebenarnya di dalam padang ataupun di luar padang. Juara bertahan Kelantan ketika ini tercari-cari satu jaringan untuk mereka. Dua peluang keemasan yang dimiliki di separuh masa yang pertama terlepas. Ini The Red Warriors mendapat sepakan percuma menerusi S. Chanturu yang berlaga dengan pemain Lions 12. Cukup menarik sekali apa yang dipamerkan oleh S. Chanturu. Sentiasa bekerja keras untuk pasukan dan menggunakan skill yang baik, kepatasan yang cukup bijak. Ia adalah satu prospek yang cukup baik untuk pasukan Kelantan. Memiliki Chanturu yang punya larian yang cukup pantas. Nurul Azan Roya akan mengambil sepakan ini. Obina seperti kata Nazab perlu menjadi target man. Tapi Nurul rembatan terus yang dilakukan pada masa sama. Pertahanan Singapura juga bijak untuk menerjah ke arah bola itu, tidak membenarkan dianya melintasi hadapan pintu gol. Lihat ramai sekali berkumpul di hadapan pintu gol ini. Sedikit kesilapan saja boleh membawa panah, tetapi keluar oleh Harul Nizam.